Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Haji Roland Elias Rozaidi bin Abu Hassan, Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Khidmat Latihan, menjalankan tugas Pengarah Institut Amdin Baki. Yang berusaha Dr. Abang Ismail bin Abang Julhi, Timbalan Pengarah Kanan, Kluster Khidmat Profesional. Yang berusaha Dr. Rizwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian. Yang berusaha Dr. Siti Fairuz binti Mursyid, Ketua Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian. Yang berusaha Dr. Tuan Puan warga Institut Amdin Baki dan para penonton dalam talian yang dihormati. Bersua kita pada pagi ini bicara penyelidikan yang bertajuk Sinergi Kepimpinan PPD Memacu Budaya Kajian Tindakan Mendepani Cabaran Pendidikan. Ia adalah anjuran Jabatan Penyelidikan Pendidikan, Pusat Penyelidikan dan Penilaian, Institut Amdin Baki, Kementerian Pendidikan. Terima kasih di atas kehadiran yang berusaha Tuan dan Puan. Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa untuk kita bersama-sama dalam bicara penyelidikan. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Nur Kumalasari binti Othman untuk sesi bicara bersama panel jemputan kita Yang Berusaha Tuan Haji Norazam bin Haji Nayan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban. Majlis dipersilakan. Assalamualaikum dan salam transformasi pendidikan buat penonton YouTube Live di mana sahaja anda berada. Seorang tokoh besar Islam, Imam Al-Ghazali pernah berpesan, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Hari ini dari studio kami, kita akan mengupas bagaimana ilmu dan data di sekolah diterjemahkan kepada tindakan melalui tajuk Sinergi Kepimpinan PPD. Memacu budaya kajian tindakan mendepani cabaran pendidikan. Bersama saya adalah Yang Berusaha Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Pegawai Pendidikan Daerah Seremban. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Okey Tuan, kita sering mendengar keluhan bahawa kajian tindakan adalah bebanan. Bagaimana Tuan sebagai peneraju daerah memudah cara dari sudut sokongan moral agar pengetua, guru besar dan guru-guru melihat kajian tindakan sebagai solusi, bukannya beban? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor dan juga para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ini pada hemat saya lah, memang bila sebut cabaran besar dalam membudayakan kajian tindakan ini bukanlah pada kekurangan masa tetapi ataupun beban tugas semata-mata. Ya, tapi dia pada persepsi dan cara berfikir. Cara berfikir akan guru kita menganggap bahawa kajian tindakan ini satu beban. Kajian tindakan ini pada dia ialah menyusahkan. Jadi itu sebabnya kita nak betulkan. Nak betulkan dia, tambah kerja. Dia tu tambah kerja. Jadi sepatutnya bukan kerja yang patut dia buat. Padahal dia tak tahu bahawa kajian tindakan ini ialah untuk supaya dia bekerja dengan lebih baik, lebih teratur, disiplin kerja, berstrategi dan kemudian dapat menyelesaikan masalah tu betul-betul kepada apa yang sebenarnya masalah tu. Jadi ini yang kita, isu apa yang kita nak selesaikan itu dengan kajian tindakan ini. Jadi ini kita nak betulkan persepsi ni rakan-rakan kita. Jadi kita perlu mengubah naratif bahawa kajian tindakan bukanlah kerja tambahan. Ya. Mana kajian tindakan bukannya kerja tambahan kepada satu pemahaman. Kita nak betulkan dia. Pada satu pemahaman baru, ia sebenarnya adalah alat profesional. Tools pada kita. Kan? Mana satu alat yang mana boleh mempermudahkan kerja kita. Dengan buat kajian tindakan ni dia akan memudahkan semua urusan kerja kita. Jadi ini yang penting. Kita nak ubahkan mindset rakan-rakan guru kita. Dan kajian tindakan membolehkan guru dan pemimpin sekolah menyelesaikan isu secara sistematik, berasaskan data dan refleksi yang jujur. Ini saya kata kita bukan cakap kita bukan cakap hearsay ni. Ni kata orang ini, tidak. Dan kemudiannya kita cakap data. Kita ada bukti. Apa data dia?
Okey, kalau lah dalam masa sama kadang-kadang kita di dalam refleksi kita kadang tak jujur. Kita berpura-pura. Ini tak mau ni. Tapi dalam kajian tindakan ni kita kena berlaku jujur. Kita bercakap pasal data, perkara ni betul, ini kita kena. Dan kita kena terima walaupun pahit, kita terpaksa telan. Kalau benda itu betul. Jadi ini pentingnya kajian tindakan ini. Jadi bila kita bercakap benda yang berdasarkan data dan secara jujur dan masalah yang timbul akan dapat kita atasi. Jadi itu yang tidak berlakunya pengulangan kesilapan-kesilapan. Sebab kita dah dapat benda yang betul, ini selesai. Dia tak akan berulang. Sebab saya percaya kalaulah kita melakukan kesalahan yang sama, tanpa pembelajaran, maknanya itu satu cakap kita tercuai. Kita tidak buat kerja kita susung, kita buat benda yang betul. Sia-sia. Jadi sebab itu kajian tindakan itu penting dia menyelesaikan masalah kita. Baik itu kajian tindakan ni kita nak dijadikan budaya kerja. Jadi seronok. Bila buat kerja kita seronok. Budaya. Kan? Kalau tak ada tu macam kita rasa macam tak lengkap dalam gerak kerja kita. Ini yang saya melihat dijadikan biar dia jadi budaya kerja kita. Kan? Dan bukan sekadar program ataupun kita kata projek sementara lah. Ini saya kata tadi, kadang-kadang kita buat tu sebab dipaksa. Pengutua paksa. Kalau tak buat yang tindakan, maka tak boleh untuk kenaikan pangkat. Tak untuk naik grade. Selalu macam tu kan. Tapi ialah kadang-kadang kalau tak buat macam itu pula nanti pada saya, kalau kita buat macam itu pula mereka tak mencuba. Sebab pada saya bagi dia sedikit nak gerakkan dia tu kan. Kan bagi dia. Jadi saya nak maknanya kalau boleh dia jadikan budaya, bila dia dah bergerak, bila ada langkah pertama, dia mesti ada langkah seterusnya. Dalam masa yang sama, saya nak budaya no blame tu. Mereka takut sebenarnya bila dia buat ni nanti akan disalahkan. Kalau tak percaya dia akan disalahkan. Tak, budaya no blame. Ni tak nak. Kita sekarang ni kita budaya no blame ni kita tak nak menyalahkan orang. Tapi yang kita nak sekarang ialah keyakinan tinggi, high trust. Kita percaya. Tak apa, kegagalan tu saya suka kata, kegagalan itulah keberhasilan yang tertunda. Makna kita gagal sini, dia bukan berarti makna kita gagal seterusnya. Dia sebenarnya untuk memperbaiki di mana kelemahan-kelemahan kita lagi. Dan kita tidak akan menghukum pada mereka kalau dia kegagalan intervensi dia buat. Kita jangan jadi bangau-bangau lah. Kadang-kadang kita ni suka jadi bangau-bangau. Salahkan orang tu, salahkan orang ini. Jadi sebenarnya kita, saya kata, mana kita saling sokong-menyokong, saling bantu membantu, mana kita boleh buat. Kita kata kita tak sempurna tapi saling menyempurnakan. Kita tak lengkap tapi kita saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi apabila kita buat begini, kita sokong pada rakan guru, guru-guru akan rasa selamat. Oh tak apa, kalau aku gagal buat itu di sini bukan berarti aku akan gagal sendiri. Aku akan buat, aku akan perbaiki, aku akan perbetulkan lagi. Lepas tu kajian tindakan ni penting. Dan dia akan berani lebih melakukan lagi untuk buat inovasi-inovasi dalam PDPC. Cikgu-cikgu kita akan buat inovasi dalam PDPC dia. Dalam PDPC dia untuk dan juga pengurusan sekolah. Dan yang paling penting sebenarnya pada saya adalah kepimpinan melalui teladan. Sebab itu pengetua guru besar pada saya dia mesti jadi role model. PK, penolong kanan, ketua bidang, dia mesti jadi role model pada rakan-rakan lain. Jadi dia buat kajian tindakan itu, dia bersama dalam kumpulan bersama-sama, jadi akan rasa kebersamaan. Jadi cikgu tak rasa itu satu beban kerja. Sebab bila ada ketua, ada pengetua atau guru besar sama, dia akan memudahkan kerja dia dalam urusan-urusan yang dia nak buat ini. Sebab itu pada saya kepimpinan teladan ini penting. Dan kemudiannya dia akan pengetua guru besar ni dia akan buat keputusan berasaskan data. Dalam dia memimpin dia berasaskan data, membuat refleksi terhadap program yang dilaksanakan. Kadang-kadang kita buat program saja je. Kita tak ada buat refleksi pun. Kita tak nampak pun buat kajian impak dia ada, tak ada berkesan ke tidak, tak ada ni. Dan sentiasa kita akan buat penambahbaikan pendekatan. Mungkin ada kekurangan kita akan baiki. Jadi kalau dalam kepimpinan dia sebut PDCA itulah. Plan, do, check, action. Okay, dia ada atau POLC kan ada plan, organize, lead dan control. Jadi ini penting ni dalam nak pastikan bahawa kajian tindakan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Sebab tu saya juga saya suka ambil contoh lah macam dalam kita buat kerja ni, dia pemimpin ni dia mesti menjadi contoh secara konsisten. Kalau saya dalam di sebenarnya saya ada amalan 4I yang disebut ikhlas, ihsan, itqan, istiqamah. Jadi istiqamah ni penting. Jadi maknanya dia mesti tunjuk istiqamah berterusan. Bukannya
teragak-teragak nak buat dulu. Hangat-hangat time tu tak mau. Sebab saya cakap dengan rakan-rakan, biar terus. Benda tu baik, teruskan dia jadikan kajian tindakan ini. Dan kajian tindakan dilihat bukan lagi sebagai beban, tapi dilihat sebagai cara kerja profesional dan menjadi budaya organisasi sekolah. Saya nak yang itu. Dan kajian tindakan ini. Dan budaya kajian tindakan tidak akan berkembang hanya dengan arahan. Kita tak mau diarah baru nak buat. Tapi peringkat awal tu memang kena lah. Peringkat awal tu memang buat. Macam saya pun peringkat awal bini pun saya kita arah. Tapi bila dia dah kena, tadi kan bila dia dah seronok, dia dah nampak macam mana cara buat dan kemudian impak dia, kesan itu, dia alhamdulillah dia akan jadi budaya. Ya, jadi dia akan subur melalui sokongan moral dan diperkasakan melalui anjakan paradigma kepimpinan. Dan saya percaya ya dengan cara ini ya berkajian tindakan ini akan menjadi satu amalan profesional kita. Okey, jelas. Okey, menarik. Jadi kalau kita rumuskan daripada apa yang Tuan Haji jelaskan tadi, okey, first kali nak hilangkan rasa takut tu. Hilangkan rasa takut, lepas tu kita bina psikologi kejayaan. Okey, jadi di sini kita nampak pegang pemimpin dulu. Kalau pengetua maupun guru besar boleh membuat kajian tindakan, dan sudah tentu guru-guru pun boleh ikut kajian tindakan dalam aspek pedagogi. Manakala yang pengetua guru besar tadi dalam aspek pengurusan pentadbiran, sebab saling lengkap melengkapi. Okey. Okey, saya makin bersemangat ni Tuan. Okey Tuan. Kalau dari segi teknikal, ramai guru dan pengetua guru besar rasa macam tersangkut pada kaedah, metodologi, analisis data. Okey, bagaimana PPD bertindak sebagai pemudah cara dalam menyediakan sumber yang praktikal, dan sejauh mana kolaborasi strategik bersama institusi pakar boleh membantu memantapkan lagi kualiti kajian tindakan mereka? Okey, benar tu apa yang doktor kata ni. Isu dia kadang-kadang kekangan utama sekolah bukan semata-mata pada komitmen. Kadang mereka nak buat bersama, tetapi isu dia sekarang ni ialah keyakinan dan kejelasan dia dari segi metodologi. Okey, kemudian segi analisis dan penulisan dapatan. Kadang mereka tak ada ilmu tu. Kan? Dia tak ada ilmu tu. Dan sebab itu kami di PD Seremban pun kita pun tak buat silo ni, kita tak buat seorang-seorang. Kita juga minta, betul, sebab kalau nak tanya pada yang tahu, ada yang ada ilmu, yang pakar. Sebab itu kita minta kerjasama dari IPG. Kami dekat dengan IPG, IPGRM, Raja Melewah, dia membantu. Kita panggil pakar-pakar kat situ yang datang untuk membantu dulu. Maknanya guru-guru yang ni kita ajar dia cara macam mana nak buat. Bukannya kita suruh dia buat ikut sembrono saja, ikut suka-suka saja, tidak. Jadi buat dengan tertib dia, disiplin tindakan tu. Tetapi tidak menyusahkan. Sebab bila benda ni terlampau menyusahkan, rigid sangat pun orang tak mau buat. Kan? Jadi sebab tu suka kata, kita permudahkan dia. Tetapi dia tidak lari daripada apa yang dia nak kajian tindakan. Yang penting pada saya, dia dah ikut metodologi tu dan dia boleh menyelesaikan masalah. Dan ini dia akan menaikan minat. Jadi part ini sangat penting. Sebab tu pada saya, kolaboratif bersama dengan IPG, ya, kemudian dengan IIB pun kami ada kerjasama. Ya, kita panggil datang untuk ada orang yang pakar dalam kajian tindakan ni untuk membimbing rakan-rakan guru kita ni. Jadi bila dia tahu, dia mudah minat dan dia akan buat. Dia tak ada rasa macam terbeban. Sebab isu dia kanan ni, kekangan ni bukan dia tak nak buat, tapi tak tahu macam mana nak buat. Jadi orang kata tak kenal mungkin tak cinta. Jadi bila dah kenal dan cinta, maka dia akan suka buat pada benda ni. Kan, jadi itu yang saya nampak dekat situ lah. Jadi makna dekat sini, kita PPD bukan hanya order, bagi arahan saja, tidak. Tapi kita sebenarnya permudahkan urusan dia. Sebab salah satu ciri pemimpin pun, kalau Rasulullah SAW cakap, salah satu itu permudahkan. Memudahkan ni, mudahkan urusan dia. Jangan kita susah-susahkan. Tapi tidaklah memudahkan itu sehingga melanggar hukum, hingga melanggar dasar, melanggar peraturan-peraturan, tidak. Mudahkan ni, kita membantu dia macam mana boleh dia dapat bergerak. Sebab saya percaya bila kita mudahkan urusan orang, insya-Allah ya, Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita. Jadi langkah pertama ialah untuk mempermudahkan proses ini, kita sediakan format.
Itu langkah kami. Sediakan format, template dan panduan yang lebih praktikal. Jadi kita sediakan ni format, template, okay, dan panduan yang lebih praktikal supaya dia tahu, dia terarah. Jadi mana kita mengajar dia ni, kita bimbing dia ni terarah, berpandu. Bukannya kita dilepaskan macam itu aja. Kita dah bagi template pun, tapi kita pandu lagi, kita bimbing dia lagi, ya, supaya dia nampak, ya, apa yang nak dibuat. Jadi mana jadi dia lebih tinggi supaya guru dan PGB tidak rasakan yang itu terlalu kompleks. Ya, kita tak nak dia rasa susah. Contohnya pendekatan one page framework kita buat. Ya. Kemudiannya template mengenai pastian isu. Kita ada buat juga jadual intervensi. Serta format refleksi yang mudah tetapi tetap menepati asas pendidikan tindakan. Ini saya kata tadi. Kita mudahkan dia. Jadi dia bukannya dia masih lagi kena buat benda tu tapi dia tak teratur, tersusun. Dia tak perlu Berstrategik. dia berstrategik mana kita. Ya, dalam masa yang sama juga kita pastikan kualiti kajian itu dalam kita dah mudah-mudahkan ni bukannya kita cincai-cincai macam tu je kata orang, bukannya ikut suka je janji ada, tidak. Kita pastikan juga kualiti dia tu. Ya, makna dia berkualiti, benar-benar kukuh dan berautoriti. Ya, dan kemudian PPD tidak boleh bergerak sendirian. Di sinilah pentingnya kolaboratif tadi. Itu yang saya kata tadi tu. Nak kualiti tadi tu. Jadi saya minta bantuan daripada IPG, minta bantuan daripada IFD. Kita minta juga bantuan daripada institusi-institusi yang mana ada kemahiran tersebut. Jadi ini dia bertindak sebagai rakan strategik kami lah. Ya, maknanya yang membantu membukukan aspek metodologi, pemunian instrumen, analisis dapatan dan nilai ilmiah sesuatu kajian. Dan saya buat ni, panggil cikgu-cikgu yang dah buat ni, saya panggil, memang kami buat. Ambil masa dan dia buat ikut betul-betul. Dan hasil kajian itu tu sebenarnya itu nanti kita akan bukukan. Kita akan bukukan. Kita bukannya makna buat sekarang dan itu tidak. Itu hanya sebahagian saja. Itu saja sampingan. Tapi yang sebenarnya buku dan dia boleh digunakan oleh semua orang. Ini yang saya nak. Sebab tu kita buat. Macam kami ada di PBD Serban, kita ada Kitagi. Panggil kajian tindakan guru inovatif. Makna dia kita ada buku dah tu. Kitagi, dia panggil Kitagi. Kita ada buku dah, kita dah peringkat yang ketiga dah, kita dah ada dah edisi yang ketiga kita buat. Dan kemudiannya bila kami buku kami edarkan ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah boleh tengok. Sebagai panduan. Dan satu lagi ialah sebagai penghormatan lah doktor. Saya nampak macam ni lah. Bila kita bagi satu penghargaan, ya, bila kita bukukan, cikgu ni akan rasa seronok. Dia punya hasil kajian dia itu dibukukan. Dia akan dikongsikan bersama. Dan saya pun tak dapat nak bayar dia secara ni kan kajian tak apa. Dan itu sebenarnya saya anggap tu dia punya amal jariah lah, sumbangan dia pada dia. Dan kami hanya boleh bagi sijil pada dia itu je. Tapi usaha dia buat kajian itu dengan data kumpul tu bukannya mudah. Kan? Makan masa, tenaga dia, ya. Tetapi dengan cara ni bila kita bukukan dia akan rasa seronok bahawa penghargaan pada dia. Ya. Dan bagi saya lah kekuatan sebenar berlaku apabila sokongan kepakaran luar ni diintegrasikan dalam komuniti pembelajaran. Dia ada PLC yang kita buat lah, ya, di sekolah seperti PLC lesson study, teacher sharing session dan dialog berasaskan data. Kita buat. Ini dia benar-benar pastikan. Dan bila guru ni dibimbing, bila guru ni dibimbing dalam konteks kerja sebenar, keyakinan dia akan meningkat. Dia sebenarnya nak bagi yakin. Orang ni bila dah yakin aja, kita dah boleh lepaskan dia dah. Kan? Dia isu je bila tak yakin lalu bersama macam memandu lah. Kan? Kalau dia tak yakin nak mandu, dia tak boleh mandu. Kan? Tapi bila dah yakin dia boleh mandu lah. Lepas tu kita betulkan dia ikut jangan langgar peraturan apa semua. Macam itulah kita bagi panduan pada dia kan. Jadi ini menjadikan hasil kajian dia tu lebih bermakna lah. Betul. Ya? Dan boleh diterus guna dan buat penambahbaikan amalan itu. Dan boleh ditingkat. Dan kadang-kadang mungkin masa ini kita dapat selesaikan masalah pada masa itu. Kemudian kaedah dia ni boleh tambah baik lagi. Boleh ditambah baik di peringkat dia. Kita punya kajian tahun ini dia tak sama. Budak tak sama. Kan? Kalau lokasi tak sama, dia lebih kepada latar belakang tak sama. Tapi sentiasa boleh ditingkatkan lah, penambahbaikan tu. Penambahbaikan, ya. Jadi akhirnya matlamat kita untuk melahirkan pada saya untuk melahirkan laporan yang baik, cantik, tapi dia juga memastikan setiap kajian membawa impak sebenar kepada murid.
Itu yang penting sebenarnya pada saya. Mana yang kita buat memberi impak yang besar kepada anak murid kita. Sebab anak murid kita ni ialah kita punya core business kita. Dan dia juga menyelesaikan semua masalah pengurusan sekolah. Dia isu kita tak dapat laksanakan ni, bila pengurusan sekolah tak selesai ni terganggu, maka anak murid pun terganggu. Jadi saya percayalah itu ialah yang lebih penting, dan setiap kajian kita itu dia menjadi satu kajian yang sangat bermakna lah. Kan? Dia sangat pada saya memberi kesan yang besar kepada pelajar-pelajar kita, bukan guru kita dan utama sekolah. Dan yang pentingnya kita pertama kita nak lahirkan insan sejahtera kan. Itu bila nak lahirkan insan sejahtera ni, kita nak semua orang sejahtera. Bukan kita je sejahtera, semua orang sejahtera. Jadi insya-Allah saya yakin ya, bila kita dah buat kajian tindakan ni, bila isu-isu kita akan dapat tangani dengan lebih baik lah, dengan lebih sistematik. Dan yang maknanya penyelesaian masalah tu sampai ke akar umbi. Okey, Tuan Haji. Yang sebenarnya kajian tindakan ni dia adalah merujuk kepada amalan. Kita nak meningkatkan amalan. Ya. Contohnya kalau macam guru subjek nak meningkatkan amalan pedagogi. Ya. Okey, begitu juga untuk pengurusan kepimpinan. Jadi kajian tindakan ni bukan hanya menjurus kepada meningkatkan amalan pengajaran, tetapi dia juga boleh kepada pengurusan kepimpinan. Macam Haji cakap tadi, saling menyempurnakan. Menyempurnakan. Jadi kalau dari aspek kajian tindakan untuk meningkatkan amalan pengajaran, kita boleh juga merujuk kepada guru cemerlang. Guru cemerlang pun diorang perlu melaksanakan kajian tindakan untuk meningkatkan pedagogi. Okey, kalau dari aspek sebab itu untuk makluman doktor lah, bila dalam kita buat pertandingan, kita buat ni sebenarnya kita menggalakkan guru cemerlang ni sertai. Tapi dalam masa yang sama, itu juga ialah sebagai satu bahan bingkai yang belum cemerlang ni nak dapat jadi guru cemerlang ni, itu juga sebagai satu evidence kepada dia untuk kenakan pangkat dia tu, dia untuk ni. Ni yang saya melihat bahawa guru cemerlang ni dia nanti akan bawa rakan-rakan yang lain untuk bantu. Okay, untuk buat dalam kajian tindakan jadi ketua dia punya untuk menarik masukan lain dalam kajian tindakan. Okey, kalau dari aspek metodologi, jangan risau. Kami ni daripada Jabatan Pendidikan Institut Aminuddin Baki bersedia membantu. Jangan risau. Okey, kepada rakan-rakan di YouTube live juga kami ada bersama-sama dengan anda. InsyaAllah kami membantu. Okey, akhir sekali Tuan, untuk memastikan semangat ini berterusan, apakah bentuk pengiktirafan yang PPD boleh tawarkan kepada para pejuang kajian tindakan di daerah masing-masing? Kalau jadi kita nak dengar perkongsian daripada Tuan PPD Seremban dahulu. Okey, saya tadi pun saya dah sebut tadi, mana kita bukukan. Sebenarnya kan kelestarian kajian tindakan ini dia sangat bergantung kepada sejauh mana usaha warga sekolah itu dihargai. Sebenarnya kita kalau tidak dihargai, orang pun rasa boleh down. Kan, walaupun kita kata kita kerja kena ikhlas semua, tapi bila kita manusia, kalau kita tak bagi pujian, kita tak bagi penghargaan, lama-lama benda ni akan lenyap begitu saja. Sebab itu penting nak kelestarian ni, salah satu cara dia ialah bagaimana dia hargai. Bagaimana kita nak raikan dia. Dan kemudian kita mesti diberi makna dalam pembangunan kejayaan mereka. Ini salah satu cara yang kita buatlah. Walaupun saya tak ada sebut tadi, kalau kita tak nak bukan tu, itu hanya sampingan. Tapi kalau kita tidak hargai dia lama-lama bukan jadi budak. Jadi kita kena main peranan duduk. Sebab biar makna dan kajian tindakan tu nak kelestarian dia tu, yang kajian tindakan yang dia buat itu, dia menjadi makna kepada dalam kerjaya dia. Sebab dia boleh berjaya, dia akan memotivasikan dia. Dan saya percaya bila dia dah dapat doktor lepas tu dia dah rasa seronok, dia dah tak peduli dah. Tentang kenaikan pangkat ke apa semua, dia dah seronok buat, dia tak peduli dah. Ini sebenarnya kita macam kadang-kadang dia kata ni kita candu dia lah kan. Dia ketagih, jadi seronok, dia tak buat, dia tak boleh. Dia buat tak boleh, dia mesti nak buat. Jadi peringkat yang pertama tu betul-betul kita bagi dulu
untuk dalam kejayaan itu kena saja sijil kan, dia dibukukan, ya, jadi mana kita buat tu, itu yang penting lah. Dan jika guru dan PGB merasa usaha mereka hanya berhenti pada laporan semata-mata, itu yang saya bimbang tu. Dia hanya kepada semata-mata, maka semangat itu nanti tak tahan lama lah. Dia hangat-hangat ayam ni saya tak mau kan. Sebab tu kalau di PPD Seremban kami ada amalan 4 ayat lah, ikhlas, ihsan, itqan, istiqamah. Kan? Nak istiqamah ni kita nak ada 4 ayat itu. Kan? Ini istiqamah ni penting. Kan? Kemudian dalam masa yang sama juga saya sebut tadi itqan, tekun, kena buat sungguh-sungguh. Kan? Kita tak boleh buat kerja tu lebih kurang saja. Kan saya ada sebut je tadi ihsan. Mana ihsan ni kita tak boleh buat kerja kita seorang je nak naik, orang lain tak boleh. Dia tak boleh, kita mesti ada ihsan dengan orang lain. Kan? Integrity and integrity tu kena jaga. Kita tak boleh. Dan kemudian saya sebut juga tak ikhlas itu. Dia sebut ikhlas ini pada saya sangat penting. Ikhlas dalam buat kerja ni lillahi ta'ala. Kita ni sebenarnya kerjakan Allah Ta'ala. Tapi orang yang sebut ikhlas belum ikhlas lagi. Saya suruh cakap kan. Saya cakap dengan pegawai saya, orang yang sebut ikhlas dia tak ikhlas lagi. Ikhlasnya Allah Ta'ala saja yang boleh nilai. Tapi kita buat kerja kita. Dan percayalah, saya pesan pada rakan-rakan, kalaulah manusia tidak hargai kita, saya percaya Allah Ta'ala hargai kalau kita buat lillahi ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni bukannya nilai impak, tentang proses kerja kita. Macam mana saya bekerja. Dan saya percaya yang itulah salah satu ni lah. Tapi dalam masa yang sama lah, boleh kita sebut pada tadi, kita sebagai ketua DPPD pun kita usahakan juga pengiktirafan yang pada beberapa bentuk lah yang kita buat. Ya. Yang pertama sekali kita menyediakan pentas perkongsian. Kita minta dia buat pembentangan. Sharing. Kan? Sharing is caring. Sharing knowledge dia. Kan? Knowledge dia sharing. Sebab itu jugalah dalam PLC kita sebut. Dalam PLC ni kan dia mesti ada FIS. FIS kan? Fokus. Betul kan? Impact. Kemudian share. Betul kan? Itu saya tekan ni. Kena tu. Kadang-kadang PLC ni kena buat tu. Jadi maknanya di sini dia kena buat. Bagi dia. Dia bentang. Keyakinan dia dalam pembentangan dan dia share dia punya knowledge itu, share dan dapatan dia itu kepada orang lain. Sangat penting. Ya, dalamnya yang betul-betul kita buat kolokium. Yang kita buat kolokium ni. Jadi makna dia rasa dia tak buat sesi, dia buat satu benda itu untuk dikongsikan bersama. Ya, dalam seminar amalan terbaik kita buat juga. Ya, kolokium tu kalian, betul seminar amalan terbaik atau hari inovasi daerah. Kita ada buat itu yang mungkin buat pertandingan inovasi, dia boleh untuk ni. Dan pentas begini memang beri ruang kepada guru dan PGB lah untuk berkongsi dan dia sangat mendatangkan impak yang besar betul. Pada saya dia datang impak yang besar lah. Ya, dan beri keyakinan untuk menyebar luas. Jadi mana rakan-rakan guru kita ni bila dia buat pembentangan dia akan lebih yakin. Dan dia bila buat ni dia akan tengok dia akan buat lagi. Depan dia akan buat lagi. Dan bila pun isu dia akan dia ketagih. Dia ketagih dia nak buat kan. Dan sebab itulah untuk makluman betul lah bila kita buat di peringkat zon Seremban 1 tu. Jadi saya kata saya tak nak benda tu berhenti untuk setakat tu saja. Dan tahun ini kumpulan lain sekolah lain pula yang menganjurnya. Jadi di Seremban 1 ni dia yang lain ikut. Jadi bergila-gila menjadi tuan rumah. Dia nak jadikan budaya tu. Nak jadikan budaya dia bergila-gila menjadi tuan rumah. Dia alhamdulillah lah. Ya, sekolah-sekolah ni pun dia akan melahirkan ramai nanti pengajian tindakan ini. Jadi yang kedua pula kita hasil kajian tindakan ini kita dokumentasikan. Kata tadi. Dokumentasikan. Benda yang tidak dokumentasikan dia satu kerugian lah. Dia habis macam tu je. Kan? Jadi lebih dokumentasi boleh jadi bahan rujuk. Boleh jadi bagian panduan. Kan? Untuk bersama-sama. Dan saya percaya dalam bentuk kita macam-macam. Kalau nak buat buku, dulu saya buat buku. Tapi buku ni memerlukan kos yang banyak. Bila kita buat buku tu kos yang banyak. Tapi sekarang ni kita dah pendigitalan. So kita buatlah pendigitalan. Ya, kita kompilasikan digital, kita buat ya. Kita ada buat e-journal, kita juga buat repository amalan terbaik atau penerbitan daerah. Kita buatlah yang ini. Ya, dan ini pentinglah pada saya as guru tu supaya tidak hilang begitu sajalah. Jadi mana dekat-dekat sini ya dia akan menjadi rujukan seterusnya kepada warga pendidik. Walaupun rakan guru kita yang buat ni dia dah bersara, tapi buku dia tetap akan menjadi rujukan. Sebab tu tadi saya ada kata buku yang kami buat iaitu seminar kajian tindakan kita kumpulkan tu, kita buat kan, dan kemudian kita dapat hak cipta. Kita hantar untuk minta dapatkan hak cipta ni. Jadi orang tak boleh dah diluluskan dah. Dan kita sharekan pada sekolah. Itu salah satu lah. Dan kemudian yang ketiganya sumbangan kajian tindakan ni boleh lihat sebagai nilai tambah profesional.
nilai tambah profesional, iaitu usaha-usaha ni direkodkan di tempat dalam pembangunan kerjaya tadilah saya kata tadi kan. Kemudiannya baru warga sekolah dia melihat kajian ini bukan sekadar kesampingan, tapi sebahagian daripada identiti profesional seorang pendidik dan pemimpin sekolah. Kan tadi itu untuk kenaikan pangkat, dia kita adalah dia punya orang kata penghargaan kepada dia tu. Ya, dan bagi saya pengiktirafan yang terbaik bukan yang dalam bentuk sijil ataupun tapi hasil kajian benar-benar digunakan untuk memperbaiki sekolah, memberi manfaat kepada murid dan menjadi inspirasi kepada sekolah lain. Itu yang pada saya yang penting lah. Dia ada mana yang ini yang kita kata pengiktirafan yang paling bernilai dan paling lestari. Itu yang maknanya bermakna kepada pelajar, bermakna kepada sekolah, makna kepada rakan-rakan guru kita. Dia maknanya bukan kita buat tindakan itu saja je. Kita nak dia bermakna. Jadi dia memberi impak yang besar. Ya. Jadi hasrat kita tu insya-Allah saya percaya dengan kajian tindakan ini hasrat kita untuk mencepelangkan sekolah dalam semua aspek tu berjaya. Okey tuan. Bermakna tu bermakna saling menyempurnakan. Saya suka sangat dengan perkataan-perkataan tersebut. Okey, macam tadi tuan maklumkan bila kita memberi pengiktirafan, membuat convention, membuat seminar, membuat pembentangan, sebenarnya memang orang kata apa, seronok memang permulaan tu mungkin Gementar kan? Gementar, tapi bila berada di atas pentas tu berkongsi, walaupun pada orang lain memandang sebabkan tindakan ni akan diiringi dengan intervensi. Intervensi tu kecil je. Kecil di mata orang lain, kecil di sekolah orang lain, tapi besar impaknya pada sekolah tersebut. Mungkin dengan intervensi yang kecil itu telah meningkatkan keberhasilan pencapaian murid dalam PBD, dalam peperiksaan SPM. Jadi bila dikongsikan, macam tuan cakap tadi, berkongsi akan memberi lebih banyak manfaatnya bila intervensi tersebut dibawa balik ke sekolah lain dan sekolah itu mencontohi intervensi itu dengan mengadaptasi dengan demografi sekolah dia dan memberikan pula penghasilan yang lagi luar biasa. Sebab dalam masa yang sama doktor kan bila dia bawa ke sekolah dia sebab lokaliti kan dia akan ada nilai tambah lagi dia akan buat. Dia akan buat sebab ilmu ni dia akan lagi kita rasa dia akan bertambah. Okey, jadi orang pun akan rasa dihargai lah bila pejuang kajian tindakan ni akan rasa dihargai bila intervensi dia dicontohi oleh pihak sekolah lain. Okey, sebagai rumusan, sinergi kepimpinan PPD melalui peranan SIC Plus dan seluruh warga PPD bukan sekadar tentang arahan tetapi tentang seperti tuan sebut tadi, sokongan, pemudah cara, saling menyempurna dan juga pengiktirafan. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, biarlah setiap kajian yang dilakukan menjadi amal yang membawa impak nyata sama ada di bilik darjah maupun organisasi sekolah. Okey, untuk sekiannya, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban atas perkongsian yang sangat bernas. Kepada penonton di YouTube, teruskanlah membudayakan kajian tindakan. Saya, Dr. Nurman Sari binti Osman. Jumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat. Salam. Alhamdulillah, terima kasih dan syukur kehadrat ilahi di atas perkongsian bicara penyelidikan ini. Kita telah sampai ke penghujung program pada hari ini. Saya mewakili pihak penganjur ingin merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan bicara penyelidikan ini. Terutamanya kepada Yang Berusaha Dr. Rizwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan Penilaian, Ketua Jabatan Dr. Siti Fairuz dan juga panel jemputan kita Yang Berusaha Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Seremban atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tidak lupa juga kepada pihak Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan USTP PKG Ampangan Seremban yang telah banyak membantu dalam menjayakan bicara penyelidikan ini.
Kepada semua peserta bicara penyelidikan, jangan lupa untuk mengimbas kod QR atau klik pautan kehadiran ini di ruangan komen untuk mengesahkan kehadiran anda. Sekian saja untuk bicara penyelidikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga kita bertemu lagi dalam bicara penyelidikan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.